Bayangkan jika kita hidup dalam dunia di mana setiap bantuan perlu dibayar secara rahsia. Rasuah merujuk kepada penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi yang tidak sah, seperti menerima atau memberi rasuah, penipuan atau sebarang bentuk pengaruh yang tidak wajar. Rasuah adalah masalah serius yang merosakkan masyarakat. Bila rasuah berlaku, orang yang tidak layak boleh mendapat kelebihan yang sepatutnya untuk yang lebih berkelayakan. Ini menyebabkan ketidakadilan dan mengurangkan kecekapan sistem secara keseluruhan. Anti rasuah merujuk kepada usaha dan tindakan yang diambil untuk mencegah dan membanteras amalan rasuah dalam sesebuah organisasi, institusi atau negara. Rasuah adalah jenayah serius, bukan salah laku biasa. Ia merosakkan integriti dan kepercayaan dalam sistem pentadbiran dan institusi yang berkhidmat untuk masyarakat. Di bawah Akta SPRM 2009, terdapat peraturan tegas untuk mengawal rasuah. Individu yang bersalah boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dikenakan denda tinggi, sekurang-kurangnya 5 kali nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Akta ini bertujuan untuk memberi amaran kepada semua supaya menjauhi rasuah dan menjaga integriti dalam semua sektor. Amalan rasuah boleh menyebabkan sistem keadilan dan undang-undang menjadi lemah kerana keputusan dibuat untuk kepentingan peribadi bukan berdasarkan keadilan. Ia juga membuatkan pentadbiran kerajaan dan syarikat swasta menjadi tidak cekap kerana keputusan lebih dipengaruhi oleh sogokan daripada merit. Projek-projek awam boleh gagal atau tidak dilaksanakan dengan baik, mengakibatkan pembaziran dan menghalang pembangunan ekonomi. Selain itu, rasuah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan institusi, menyebabkan ketidakstabilan politik dan sikap apati dalam masyarakat. Rasuah boleh menimpa sesiapa sahaja tanpa mengira latar belakang atau kedudukan. Pelajar mungkin terlibat dengan rasuah seperti membeli keputusan peperiksaan atau menggunakan pengaruh untuk masuk ke institusi pendidikan. Penjawat awam sering terlibat kerana mereka berkuasa untuk membuat keputusan berkaitan dana-dana kerajaan. Syarikat pula boleh mengamalkan rasuah melalui sogokan untuk mendapatkan kontrak atau kelebihan perniagaan. Oleh itu, rasuah adalah masalah yang perlu disedari dan dibendung oleh semua lapisan masyarakat. Rasuah bermula dari pilihan kita sendiri, biasanya dengan tindakan kecil yang nampak remeh. Pepatah sedikit lama-lama jadi biasa menunjukkan bagaimana amalan kecil rasuah boleh menjadi sesuatu yang biasa jika tidak dihentikan. Apabila masyarakat menganggap rasuah sebagai perkara biasa, ia menjadi budaya yang merosakkan. Kita harus sedar setiap pilihan ada kesan. Jadi, penting untuk sentiasa pilih jalan yang betul walaupun sukar. Menolak rasuah dan suapan adalah langkah penting untuk melawan korupsi dan membina masyarakat yang adil dan beretika. Pilihan yang betul ini adalah kunci untuk perubahan positif yang berterusan. Tolak rasuah, amalkan integriti. Rasuah adalah masalah besar yang boleh merosakkan sistem dan nilai masyarakat. Kita semua bertanggungjawab untuk menolak rasuah dan mengamalkan integriti dalam kehidupan. Setiap tindakan kita memberi kesan kepada masyarakat. Jadi mulakan dengan diri sendiri untuk menjadi jujur, berprinsip dan berani menegakkan kebenaran walaupun susah. Kita juga perlu aktif melaporkan jenayah atau salah laku supaya pihak berkuasa dapat bertindak. Dengan bersama-sama kita menolak rasuah dan mengamalkan integriti, kita boleh bina masyarakat yang lebih adil dan makmur untuk masa hadapan. Integriti bermula dengan saya ialah slogan yang menekankan pentingnya nilai integriti dalam diri setiap orang. Dengan jujur, amanah dan bertanggungjawab, kita boleh membantu membina komuniti yang adil dan bebas rasuah. Rasuah bukan sahaja merosakkan nama baik negara, tetapi juga mengurangkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin dan institusi.
Setiap kita bertanggungjawab untuk menolak rasuah dan melaporkan aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Anda boleh hubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di talian 1-800-88-6000 atau layari laman web mereka di www.sprm.gov.my untuk maklumat lanjut dan sama-sama membanteras rasuah.